sakit tekak. Tekak ni rasa gatal. Gatal. Dia gatal, terlampau gatal, tak boleh tahan gatal. Potong sebahagian daripada halia, kemudian kita lalukan di sini. Rab dia, rubbing. Gosok-gosok kat sini. Gosok. InsyaAllah dia banyak membantu di cuaca kita yang sekarang ni yang terlalu kering dan panas. Kalau gatalnya terlampau kuat, terlampau tak boleh tahan, orang utara kata gatal merenyam. Gatal merenyam ni sama juga potong, letakkan sedikit serbuk cili dan gosok. Agak panas sikit. Tapi kalau guna halia saja, tak rasa panas atau pedih. Halia saja boleh guna untuk kanak-kanak. Kanak-kanak pun sekarang ramai di klinik yang sakit tekak, gatal tekak. Tapi gatal tekak ni, kita nak garu di dalam tak boleh. Garu kat luar habis luka. Jadi gunakan ni, buat. Setiap 2 jam sekali, buat. InsyaAllah 1 hari je. Terus hilang gatal. Wallahi, astagfirullah.